Bila kita mati, maka manusia tidak lagi akan melakukan ibadat. Contoh, asang esok meninggal. Malam ni dengan kuliah, asang esok meninggal. Subhanallah. Bila dia meninggal asang esok ni, maka isyak malam ni, itulah isyak yang terakhir dalam hidup dia. Dia tak jumpa dah isyak sampai bila-bila. Ni maghrib tak sah, itulah maghrib last sekali dia buat dalam hidup dia. Dia takkan buat dah semayang maghrib ni. Dalam syurga pun Allah tak kira semayang. Tak ada, dalam syurga tak ada semayang, tak ada puasa. Tuan-tuan, rupanya itulah sebab para ulama, para awliya Allah, kekasih-kekasih Allah, para